pertandingan lompat. Wah, menarik tu. Siapa lompat paling tinggi, dia juara. Hehe, belum tentu. 1, 2, 3. Hop. Wah, tinggi juga. Tapi tengok tabrak. Lagi tinggi dari Opi. Tak boleh jadi. Opi cuba lagi. Hati-hati Opi, jangan paksa sangat. Opi nak jadi paling tinggi. Opi, lompat tinggi memang seronok. Tapi lagi seronok kalau kita seronok. 1, 2, 3. Kita sama-sama juara. Habis paling hebat bila bersama. Abu, jom kita tengok siapa lompat paling tinggi. Wah, seronok tu. Abid mesti boleh. Tengok ni. Wah, tinggi tu. Sekarang giliran Abu. Wow. Hati-hati. Hehe, seronok sangat sampai terlupa nak seimbang. Yang penting kita seronok. Betul. Lompat tinggi tapi persahabatan lagi tinggi. Terima kasih semua. Kalau kau suka, buat tengok konten seterusnya. Fifi, jom kita tengok siapa boleh lompat paling tinggi. Baik, tapi mesti hati-hati ya. 1, 2, 3. Wah, tinggi juga tu. Sekarang giliran Nana. Wah, hebatnya Nana. Saya tak nak kalah. Menang atau kalah tak penting. Yang penting kita seronok bersama. Kalau korang nak video macam ni, jangan lupa komen tau. Bye. Lily, jom kita pertandingan lompat dalam rumah. Boleh, tapi hati-hati ya, jangan terlanggar meja. 1, 2, 3, lompat. Wah, hampir sentuh kipas. Sekarang giliran Lily. Tengok ni. Hebatnya Lily. Kali ni kita lompat sama-sama. Okey, 1, 2, 3. Penat tapi seronok. Walaupun dalam rumah kita tetap aktif.